Saya nak cerita supaya tuan rumah tak rugi. Contohnya lah, kebanyakan pemilik rumah ni, kalau dia buat kabinet dapur, dia buat tabletop konkrit dulu. Dia buat konkrit dengan siapa? Bukan buat dengan kita pun, bukan buat dengan saya. Tabletop konkrit ni buat sendiri, buat dengan kontraktor. Tabletop. Tapi buat rumah, saya tengok, saya perhati, dengar nasihat ni. Mungkin ni untuk masa akan datang, mungkin bagi tahu secara mara, mungkin boleh untuk diri sendiri. Saya nak share satu benda. Kalau buat tabletop konkrit, tabletop kabinet bawah ni, ada beberapa perkara yang menyebabkan tuan rumah kena elok, yang tuan rumah tak melibatkan kerugian. Sebab apa? Okay, dengar. Mungkin beberapa orang saja yang boleh dengar tip ni. Tapi siapa ambil panduan ni, dia untung. Yang ni, sebab saya tengok bukan sikit. Saya pergi dah rumah beribu rumah. Dan saya selalu tengok kesilapan tuan rumah yang buat tabletop tanpa perancangan ataupun tanpa drawing, tanpa plan, menyebabkan kesalahan tu ditanggung seumur hidup. Saya nak cerita apa kesalahan. Ada yang saya pergi rumah juta. Serius. Ni saya cerita pengalaman je. Saya tak nak menjual. Apabila saya live, saya tak akan menjual. Cuma saya nak sharing, saya nak nasihat, tuan rumah jangan rugi. Saya tak akan menjual. Apabila saya live, saya tak akan menjual. Nampak tak? Nak posting kamera macam mana? Nampak tak? Apabila saya live, saya tak akan menjual. Tapi saya nak bagi nasihat. Saya bagi nasihat supaya tuan rumah tolong elaklah kesalahan ni dan follow benda ni. Okey, saya tak nak menjual. Saya live ni, saya nak bercerita, minta siapa-siapa yang nak buat kabinet tu elak kesalahan ni. Supaya tim kabinet ke siapa-siapa lah yang pergi rumah tu pergi tengok, aduh, sakit kepala, kenapa buat macam ni, salah ni. Okey, saya nak cerita. Ayuh. Okey, saya nak ajar ni buat tabletop. Kebanyakan orang buat rumah, dia buat tabletop konkrit sendiri. Nanti saya tak sempat nak tunjuk gambar. Dia gini. Okey. Tarik nafas sekejap. Okey, sekejap. Tarik nafas sekejap. Okey, ada yang saya pergi rumah, tengok rumah seri besar, 500,000 dekat sejuta ada. Kontraktor yang berpengalaman. Kontraktor berpengalaman bila? 30 tahun buat rumah. 100 tahun pengalaman buat rumah. Tapi saya pergi, kontraktor ni, dia pengalaman buat rumah, dia tak pengalaman buat tabletop. Saya pergi 10 rumah, 9 salah spek, 1 je yang okey. Lepas tu pula, apa yang saya tengok tuan rumah ni, oh tak apa, kontraktor saya ni dah pengalaman. Yelah, pengalaman buat rumah 1 juta, 2 juta, memang pengalaman, tapi tabletop salah. Ada kes, saya bukan nak marah kontraktor, saya faham lah. Macam kita orang, hebat dalam kabinet dapur, kita orang tak pandai buat rumah. Jadi kita tak boleh pandai semua benda. Sama juga kontraktor. Saya pergi, kontraktor ni pandai buat rumah, betul lah, rumah 1 juta, 2 juta, dia pandai buat rumah, tapi dia tak semestinya boleh ikut spek kabinet dapur. Kabinet dapur ni interior designer punya kerja. Jadi saya nasihat tuan rumah. Saya tak nasihat kontraktor. Tapi saya nasihat tuan rumah, kalaulah buat kabinet dapur, follow plan tabletop. Ambil je panduan ni. Sebab tabletop ni, kalau silap, nak pecah tabletop tu ribu. Memang ribu. Jadi, kontraktor yang buat tabletop ni ada banyak kesilapan yang dia tak faham, yang dia buat silap tu normal yang dia buat silap. Kenapa? Sebab dia kontraktor rumah, dia bukan specialist bahagian tabletop konkrit. Okay, saya share lah sekejap. Apa perkara kalau yang korang dengar buat kabinet dapur, tapi korang follow benda ni, korang tak akan rugi. Benda sama je, korang buat dengan kontraktor tu bagi free lah contohnya, atau benda cas 1,000 lah. Ataupun korang dapatkan tukang tabletop, tukang simen sendiri tanpa buat dengan kita. Kita okey. Tapi kita nak biar buat benda tu, tabletop tu, jangan tersilap step. Contoh yang kita orang jumpa. Benda sama je, pasang sinki. Sama je, kontraktor pasang sinki, tapi siapa-siapa buat pun dia pasang sinki, tapi step dia. Dengar satu point ni. Trend sekarang dah banyak hotel-hotel buat. Tolonglah. Kalau nak lekat lubang dapur, lubang sinki ni, yang ni benda yang kalau tukang tahu, dia follow je. Lubang sinki mestilah buat lebih kecil daripada sinki. Nampak tak? Kenapa?
Air kalau dia jatuh terus, dia tak leaking. Dia tak bertakung. Sebab apa? Air jatuh terus jatuh ke bawah, dia tak bertakung. Kebanyakan zaman-zaman dahulu kala, sinki, lepas tu dia ada macam tapak sikit, lepas tu baru ada table, ada tiles. Mana lubang ni, lubang tile atau lubang stone ni, lubang permukaan top ni lebih besar daripada sinki. Dulu punya style. Sebenarnya saya pergi zaman sekarang ni, dia orang berinovasi, orang dah kaji apa masalah yang bertahun-tahun. Jadi inovasi tu kita kena pakai. Sama je sebenarnya. Kenapa nak perlu pergi tebuk lubang tu besar daripada sinki? Tebuklah kecil. Cara kerja sama, tak penat. Tapi kalau kita pesan dekat tukang, kontraktor pun, kalau kita pesan saja, dia orang tak buat. Kadang-kadang saya minta maaf lah, tukang degil. Tukang, buatlah lubang sinki kecil daripada sinki. Tapi degil. Tapi tukang, yelah, ada yang perangai bagus, ada yang perangai rasa nak sepak. Tapi gitulah maknanya. Kita bekerjasama ramai. Kadang-kadang kita orang sendiri pesan tak jadi. Pesan mulut. Lepas tu kita buat plan. Plan itulah yang membuatkan tak salah. Kita buat plan itulah yang membuatkan tak salah. Jadi benda ni, adakah tukang tu kalau dia tak ikut plan kita, dia tebuk lubang sinki, dia tebuk juga. Tapi kalau dia ikut plan kita, dia tebuk juga. Kerjanya sama, cuma bezanya cara pembuatan. Ini baru satu bab. Saya baru pergi 3 hari lepas. Dapur cantik. Habis berapa belas ribu dapur kita buat tu? 20 ribu Kita buat dapur 20 ribu. Ni saya maaf lah kalau tak nampak muka. Saya cover Terengganu memang cover lah, sebab kita duduk di depan desa Muni Batik Gong Kapas ni. Okey, saya nak cerita sebenarnya. Saya bukan nak menjual, tapi saya nak cerita. Saya cerita, dengarlah. Kemudian, okey, ada tak orang buat dapur sebulan sekali, setahun sekali? Tak ada bang. Seumur hidup, kebanyakan sekali ataupun 2 kali. Benda ni susah nak detect. Sangat susah nak detect. Saya buat dapur, dia buat rumah 400 ribu. Kontraktor buat ni saya cerita ni. Kontraktor buat tabletop free lah kononnya, tak apalah, okey. Baguslah kontraktor tu. Tapi masalah, dah buat tabletop dulu. Tahu tak? Dapur ni, lubang dapur, kontraktor pergi buat antara tingkap. Ni tingkap ni. Tingkap sebelah. Sini tingkap, sini ada gambar ke? Sini tingkap, sini dinding. Jadi kita tak boleh nak gantung penyedot asap ni. Nantilah saya tunjuk. Hari ni saya bercerita supaya lebih faham lah. Kalau okey, tadi tip cara buat lubang sinki kan? Lepas tu, yang ni saya banyak tengok. Lubang dapur ni pergi buat dekat antara tingkap dengan dinding. Tak boleh terus pasang ni, bang. Tak boleh pasang. Nak pecah balik tabletop konkrit, 5,000. Kenapa menyebabkan jadi salah tu? Satu je sebab dia. Sebab tak buat drawing. Kos dah keluar. Kos sama je. Kalau buat, dia sebenarnya silap step sebenarnya. Tu je sebenarnya. Mungkin rezeki. Sebab tu kalau saya live, siapa dengar live saja ni, yang bakal buat rumah ambil point ni, siapa yang untung? Korang lah untung. Tu je. Awak untung. Adakah awak buat tabletop dengan saya? Tak payah buat. Saya tak nak buat tabletop konkrit. Saya tak berniaga pun tabletop konkrit. Saya tak nak buat. Saya company perabot. Kalau nak buat tabletop konkrit, kita tak buat. Tapi kita 16 tahun kita kumpul kesilapan yang tuan rumah buat. Kita tengok, jadi kita tepuk dah, ya Allah, kenapa tak jumpa kita dulu? Kita boleh bagi tahu, kita boleh cadangkan dekat tukang ni, kita boleh keluarkan plan free je. Dia terpas kabinet. Tapi kita keluarkan plan tu free je. Plan tabletop. Jangan sesekali buat lubang dapur ni, belakang dia tingkap, sama dia tingkap sebiji. Ada satu kes. Betul-betul dekat tingkap. Dapur belakang tingkap. Ni gantung hook, letak palang besi, gantung hook untuk sekat hook ni. Saya tanya rumah, dah ni dah salah ni, ni spek ni. Tahu rumah, yelah, kesian jugalah. Maknanya dia bukan ditipu pun. Dia mangsa keadaan tu. Sebab silap step. Dah tersalah buat tabletop dulu tanpa ada plan. Tu je. Jadi sebab tu, kalau saya nasihat beberapa penting. Sebab kalau silap buat plug, tak apa. Plug boleh hack. Tu balik. Tapi kalau masalah, kalau dah buat tabletop, tersilap
dekat tingkap kau nak pecah tabletop. Saya selalu pergi, saya ngiling kepala. Tapi saya taklah marah tuan rumah sebab rumah dia. Tapi kita orang, saya tak ada untung pun pasal tabletop tu. Tak berniaga pun pasal tabletop. Ambil. Salah. Bang, waktu nak pecah balik ke macam mana? Tuan rumah dah tak sedap dah. Kalau nak pecah balik ni 5,000 Saya tak jual pun tabletop. Tapi kita orang ni ada servis buat plan tabletop tu lah sebab buat kabinet. Lepas tu satu lagi. Okay, yang last saya bagi tahu. Saya nak end live dah. Saya nak bagi tahu. Kalau buat tabletop, kebanyakan orang buat tabletop konkrit. Okay, ni bukan, ni stone. Saya maaf lah kalau saya tak sempat nak baca. Tapi saya nak baca komen apa. Tapi saya nak share satu lagi. 3 panduan je saya bagi. Kalau buat tabletop konkrit, yang ni serius berlaku dekat Kuantan. Rumah hampir 1 juta. Tuan rumah bagi tabletop konkrit. Okay, tak apa. Free. Masalah tapak ni terjojol keluar 2 inci. Yang ni 24 inci. Standard lah Mozart 2x2, 24 inci. Yang ni tapak ni dia keluarkan guys. Dia keluarkan 2 inci. Rumah 1 juta. Tabletop free. Tapak ni terkeluar 2 inci. Jadi apabila kita masak kan, kita kena jauh tau. Apabila kita kena jauh, kita membongkok untuk buat kerja, untuk masak membongkok. Jadi apabila buat kerja membongkok, sebulan tak apa lagi bang. Setahun, 2 tahun, 3 tahun membongkok. Sebab apa? Jauh. Sebab kita kena jauh. Kena menunduk lah. Sebab kedudukan kaki kita ni jauh. Sepatutnya kaki boleh masuk. Macam ni sebenarnya. Yang ni jarang orang explain. Patutnya kaki boleh masuk, barulah kita rapat dengan tabletop ni. Sedap buat kerja. Tapi kalau kita jauh, nampak tak? Kalau kita jauh 2 inci. Kalau perasanlah kaki saya tu. Kalau kita jauh lah kan. Okay, kita jauh. Jadi kita nak buat barang ni jauh sebenarnya. Saya tak boleh tunjuk sebab saya pegang telefon. Jadi saya nak buat contoh tu tak nampak sangat. Tapak mestilah masuk 2 inci. 3 tip ni. Masuk 2 inci kenapa? Kita buat kerja ni tak tersepok. Rumah 1 juta. Tabletop terkeluar tapak. Tabletop terkeluar nampak. Boleh bentan bang. Boleh bentan. Kalau wife yang biasa wife lah masuk, lelaki ada juga yang masuk, tapi kebanyakan wife lah yang masuk. Wife masak, duduk membongkok satu efek buah pinggang. Lepas tu lagi membongkok. Kalau tersepak tapak ni, kaki berdarah guys. Tak sedap. 3 spek ni 3 baru ni. 3 je. Yang tak termasuk lagi ketinggian berapa, tebal berapa. Yang ni tak masuk. Saya bagi 3 ni je dulu. Okay, itu sahaja. Saya tak nak menjual. Ambil lah. Saya tak berniaga tabletop, tuan-tuan. Saya tak berniaga pun tabletop. Saya tak buat pun tabletop sebab kita orang sibuk buat kabinet dapur. Tapi kita tengok kesilapan apa kontraktor yang berpengalaman 100 tahun ni buat. Kita tengok tukang-tukang yang berpengalaman 99 tahun ni buat kerja. Kita tengok. Bang, tabletop kenapa buat kat tingkap bang? Bang, lubang dapur ni kenapa buat kat tingkap? Nanti kita tak boleh nak gantung hood. Lepas tu nanti kalau buat kat tingkap nanti mercik. Tabletop tukang apa? Aku dah kerja 350 tahun. Kau baru dalam bidang ni, budak-budak lagi dah komplain. Okey, gitu je lah kita. Oh, kena ikut hati lah. Tapi tak apalah, kita ikut je lah. Tapi kebanyakan kita, bang, abang kontraktor buat rumah Oh ya, saya kontraktor buat rumah. Abang dah buat rumah. Saya dah beratus rumah, berbilion rumah. Bang, tabletop abang ni, abang buat dapur ni, belakang ni tingkap jadi tak ikut spek. Awak pandai ajar saya jutawan. Aku rasa nak cepuk jadi gitulah. Tapi kita minta maaf lah kalau terkasar bahasa. Tapi itulah kita jadi macam, bang, betul abang jutawan. Abang banyak buat rumah. Tapi ni salah ni bang. Nanti tuan rumah tak best. Tuan rumah nak guna tak best. Tuan rumah nanti dia guna tabletop tu, dia guna dapur habis mercik. Lepas tu macam mana? Kalau buat sinki dekat belakang tingkap, okey lagi. Tapi kan tak boleh bang. Yelah abang kontraktor. Yelah abang tukang dah 500 tahun. Abang kontraktor dah berbilion. Tapi ni salah ni. Sebab ni bukan abang mahir buat rumah. Tapi gitulah. Maknanya kita selalu bergaduh jugalah sebenarnya. Gitu. Island table ni, okey, island table ni kalau nak selesa saiz dia 3x6. Yang ni sebenarnya dia custom 3x6. Kalau yang dekat sini dia besar, selesa lah. Ni 3x6, tinggi 3 kaki. Tinggi 3 kaki island table ni. Okey, tip island table. Kalau buat island table, buatlah boleh alih. Serius. Yang ni ada satu lagi. Siapa ambil? Siapa dengar ni? Saya tak berniaga, tapi korang duduk jauh, duduk Malaysia lah. Saya duduk Terengganu, Pahang dan Selangor ada lah. Tapi Selangor
Okey, kita punya showroom masih ada lagi di Terengganu dan Pahang. Selangor dah tak ada dah showroom. Okey, dengar walaupun tak nampak muka saya, kalau pun tak nampak muka saya, dengar panduan ni. Kalau korang buat kabinet dapur, yang ni tukang tabletop marah kat saya ni. Siapa nak dengar? Saya nak bagi satu tip. Tukang tabletop sangat marah kat saya bagi tip ni. Gini. Dengar tabletop island lalu air kuat tak mudah bocor ke. Tumpang tanya kalau buat sinki basuh atas table island lalu air. Sekejap saya tak macam bocor. Saya tak faham sangat soalan ni Sekejap saya kongsi. Satu lagi, kalau buat island table macam ni, korang mesti buat jangan kekal. Ramai gila saya buat. Dah tabletop kontraktor bagi free. Buat rumah 300,000, bagian tabletop free. Tabletop yelah, banyak dah silap. Ni, island ni buat kekal permanent kat situ. Semalam, saya buat 2-3 hari lepas lah, kita orang buat makan-makan solat hajat lah. Nak solat hajat kat sini. Island ni kita boleh rapatkan ke sana guys. Kita rapatkan ke sana dan kita buat solat hajat kat sini. Benda yang boleh alih. Ikut selera kita. Kita bosan duduk kat sini, kita letak kat tepi. Kita alih. Jangan kekal. Biar boleh alih. Tapi tak perlu letak roda pun. Dia hanyalah orang panggil pelapik plastik bawah tu untuk memudahkan tolak. Dia tak perlu letak roda. Kalau letak roda, dia banyak benda yang kita kena. Kalau roda tu rosak, banyak maintenance. Dia roda tak rosak. Tapi kita ada warranty. Warranty memanglah kita ada. Warranty setahun. Tapi dah kalau 5 tahun, 3 tahun lepas tu, roda rosak, siapa nak repair? Memanglah kita boleh repair. Tapi dia tak best lah sebab dia berlaku rosak. Dia rosak. 3 tahun, 4 tahun. Roda bersifat rosak. Dia akan rosak. Macam tayar kereta lah. Dia tak seumur hidup. Dia okey. Sama juga kalau yang beroda ni. Dia akan rosak. Jadi tipnya, kita letak ada satu pelapik bawah ni. Alih je. Nak buat kenduri kat sini. Kalau buat island, jangan buat kekal. Yang ni pun sama. Saya dah tengok. Bang, kenapa buat island kekal? Kontraktor bagi free. Bang, nanti kalau abang nak merewang ke, atau nak buat apa ruang ni nak guna, dah bosan boleh alih. Tabletop tak apa buat kekal. Yang ni seeloknya. Sebab apa? Kita akan bersifat bosan tau. Bosan jadi kat situ. Kita ada satu tahap. Saya dah berapa tahun, lepas tu ada guna ruang ni. Untuk buat apa? Buat makan-makan, solat hajat lah. Sini boleh solat ramai-ramai. Kalau island kat sini tak boleh lah. Dia island tu sebolehnya boleh alih. 4 benda lah saya bagi. 4 benda saya bagi. Ambil lah panduan ni. Walaupun duduk Melaka ke Negeri Sembilan, ambil panduan ni. Okey, jadi itu saja perkongsian saya. Inilah muka saya. Okey, jadi nampak tak? Jadi nanti kalau ada masa saya akan sharing lagi sebab kita orang punya team nak pergi site visit. Jadi apa-apa nak tanya orang Terengganu, Pahang, Selangor, kalau nak tanya boleh cek kita. Okey. Hari ni kita ada site visit. Okey, itu saja. Nanti saya share lagi. Saya tak berniaga Dengar tuan-puan, saya tak pegang ni. Saya tak berniaga tapi saya share ilmu yang tuan rumah untung. Korang duduk kat Melaka, korang duduk Negeri Sembilan, korang ambil 4 poin tadi, serius korang untung. Tabletop saya buat tak? Saya tak buat tabletop. Tapi kita pengalaman 16 tahun. Dah beribu tak tahulah kita tengok. Saya lupa dah. Tapi terlalu banyak saya tengok tabletop, tuan rumah salah buat, ribu, salah. Saya macam ni, pergi ngukur, salah ni. Lepas tu tabletop nak pecah ke? Tak. Berapa lama tuan rumah tengok tabletop yang silap dalam keadaan silap tu? Berapa lama tuan rumah? Abang hidup berapa tahun? Abang hidup 60 tahun. 60 tahun lah abang tengok. 60 tahun. Siapa yang silap? Keadaan tu silap. Bang, kenapa tak buat pelan dulu? Yang ni tak boleh sini. Dek, kita dah terbuat sebab kontraktor dah buat. Tapi silap ni, kesalahan ni abang kena guna seumur hidup abang ni. Ya dek. Hiba tau. Saya dengar, macam mana ni bang? Tabletop ni tukang dah buat salah ni spek. Tapak terkeluar. Lepas tu sinki dia boleh air bertakung menyebabkan lumut. Saya ada gambar. Saya ambil gambar lumut dekat sinki. Saya geramnya, sebenarnya kos sama. Buat tabletop, contohnya buat tabletop kos 3,000. Tapi cara buat tu, buatlah dengan betul.
Sinki dengan betul, ketinggian dengan betul, tapak kena masuk dengan betul. Lepas tu kedudukan dapur dengan betul. Kalau dekat tingkap, yang dibolehkan hanyalah sinki saja dibolehkan dekat tingkap. Dapur elak. Kita masak mercik-mercik. Kalau apa boleh buat dekat tingkap, kita kena pakai papan zinc. Bodohlah rumah. Jadi sebenarnya benda ni dari dulu saya share. Dan saya faham kalau view yang tengok ni bukan view yang sama. Sebab tu saya share lagi. Ada orang komplain saya. Sorry lah, ni mungkin ada orang yang terdekat pesaing lah. Apa kau ni? Share yang tula je, sikit-sikit share terbetok. Serius benda ni saya share untuk kebaikan siapa yang kenal dapur idaman. Saya share, saya tahu view lain-lain. Ambil lah panduan ni. Yang tengok ni, orang mana? Orang Melaka, orang Sarawak yang ambil panduan ni. Bagi saya, korang dapat manfaat, saya dapat manfaat, mungkin ada dapat pahala lah. Saya share kat situ. Lepas tu kalau orang nak minta bantuan buat tabletop untuk keluarkan pelan, kita orang boleh buat. Tu je. Ya. Okay, itu saja. Terima kasih. Itu saja live saya pagi ini. Terima kasih. Jangan lupa follow. Yang tengok ni, yang belum follow, follow. Sebab apa? Ada satu hari saya live akan share yang menguntungkan awak, yang menguntungkan abang, menguntungkan cik. Saya berniaga macam biasa je. Saya berniaga. Tapi yang follow live saya, yang tak buat pun kabinet dengan saya, dia follow je. Yang ambil knowledge ni, dia buat tabletop dengan orang lain. Okey je, sebab saya nak share je. Saya nak share je. Tapi kena ingat, kita orang pernah pesan kat tukang, buat gini, buat gini, buat gini. Orang pun buat orang lain. Kita okey, kita pesan. Salah. Tukang ni salah buat kerja. Sebab apa? Kena hitam putih drawing kita tulis. Kita tulis macam budak tadika. Abang, tabletop buat gini, kita ajar dalam kita ada buat gini, jangan buat gini, nanti salah. Bertulis macam hajar budak tadika. Ini normal. Mana-mana kerja tak ada hitam putih, salah. Kita pesan pakai tabletop buat tinggi 33 inci. Okey, tukar jawab. Ada plan, tak ada plan. Ambil dia buat tinggi. Serius, kita dah ada case buat dengan bangsa asing sebab murah. Tabletop tinggi, tahu rumah pecah balik rugi sekali ganda lagi. Yang ni pengalaman yang kita jumpa. Kita sangat takut. Okey, itu saja. Saya minta maaf, itu saja perkongsian saya hari ini. Follow je untuk dapat tips seterusnya. Assalamualaikum.